entire. Ni. Senang. Kita nanti. Okey, buka lah. Nampak lah. Kan? Okey, dah ni ya. Dah ni pula terang ni tadi kan. Kan? Han cuba tengok dekat bahagian ni lah. Bahagian legend tu kan. Dia ada kotak early start, early finish, late start, late finish kan. Okay. Kalau hang boleh note lah. Kalau hang boleh note tu, hang note lah kat sini kan. Ambil pen gambar tu belah mana kan. Hang boleh note notes. Kan. Okay. Dalam critical pass method ni kan. Dalam critical pass method. Dia ada dua laluan. Maksudnya tu dia ada pass. Maksudnya tu dia ada dia macam ni, dia cycling macam rantai bicycle. Jangan terputus. Bila terputus, schedule-kan zoom. JKR dia dah tetapkan variant 10%. Perak antara fizikal dengan financial. Perak. Dia letak dah limitation dia, border dia 10%. Jangan burst. Jangan lebih 10%. Kalau kurang, bagus lah kan. Fizikal dengan kos tau. Kos masih rendah. Kalau katakanlah perancangan tu kan, katakanlah kos tu tinggi, kan? Bila tinggi, dia akan jadi over budget bagi kontraktor. Lepas tu overpay bagi klien. Itu dari segi perancangan ni. Okay, baik. Macam mana kita nak identify lah benda-benda ni supaya kita boleh kontrol kehendak seperti yang JKR nak tu. Kan? Macam JKR kan. Hendak tu, itu dia punya key dah untuk planning. Okay. Hang boleh edit lah kat sini, boleh edit lah. Boleh edit kan? Boleh edit lah. Boleh edit lagi bagus. Hang boleh simpan tu. Pada kita kat ni kan. Okay. Kalau boleh edit. Boleh edit dia masuk aku tu. Gambar boleh ya? Gambar memang boleh sangat lah. Boleh type number situ. Lepas tu berwarna. Kan? Okay, baik. Tengok lah. Hang tengok dulu dekat kotak early start, early finish. Hang tengok dulu dekat kotak setiap aktiviti tu dia ada early start, early finish. Hang tengok yang tu dulu. Kan? Early start, early finish ni dia dipanggil forward pass. Forward pass setiap aktiviti tu kan mesti dia ada early start, early finish, late start, early finish. Setiap aktiviti. Kita tengok tu kan WBS kan. WBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semua tu. Dia ada benda ni. Setiap aktiviti tu. Setiap task ni. Kadang-kadang kita tengok dalam report kan, dia print kan. ID1, ID2 ataupun WBS 1.0, WBS 1.1, 1.1. Lepas tu WBS 1.2, 1.3, 1.4 kan. Dia ada kategori ni. Early start, early finish. Dia ada. Jadi hubungan ni tak boleh putus. Kaedah yang kita buat sekarang ni, kita nak buat ni, dia panggil network diagram. Wujud tahun 1950-an lagi. Bill Gates, Microsoft yang dia ambil untuk bina Windows. Masa tu mana wujud di komputer kan. Dia guna kertas. Tapi ke mana menunjukkan dia dah berjaya. Dia berjaya dan langsung dia guna benda ni untuk masuk one of part Office punya family. Microsoft Office. Jadi yang ni dia panggil Microsoft Project kan. Okay, baik. Berbalik kepada sistem critical path method ni ya. Sistem critical path method ni. Early start, early finish ni dipanggil laluan forward pass. Ni forward pass. Dia forward pass, dia panggil forward pass. Dia menaik.
Forward pass. Dia menaik, dia menaik, dia menaik, dia menaik, naik, 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 dia menaik. Makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik kan. Forward pass tu. Kan. Boleh edit bagus tu. Hang boleh edit. Hang berwarna. Macam boleh buat ni. Warna lah. Oh, sat tu. Kalau putih ni, kalau putih ni, dia buat gambar. Tak apa, tak apa. Hang mark macam ni. Hang mark kan. Kalau boleh tulis, hang mark kan. Hang buat simbol ke. Hang indicate bersimbol hang kan. Hang nak right ke kan. Hang nak tick ke. Nah. Supaya nanti hang boleh ingat. Kan. Tak payah dah hang nak tulis-tulis dah tu dah. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hang kata Hani ni tak ada dah. Tak tahu lah, saya tak pasti, tak ikut, tak apa, tak menunggu masuk 2 bulan. Dia jaga tu. Dia jaga projek. Quarters tahap custom tu. Custom kan? Kira tu lah projek tu berdepan dengan masjid tu. Masjid negeri, masjid yang tak ada plaster dinding. Fasad. Fasad. Tu kena brick apa ni, fasad brick tu. Kan? Okey, boleh. Itu. Itu dia, kita panggil dia sebagai forward pass. Ada makan. Okay, forward pass ni, laluan dia ni. Makin lama makin naik, makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Kita terjemah dia dalam bentuk terang dulu kan. Forward pass. Ni. 0%. Ini 100%. Forward pass. Forward pass tu dia naik ni. Makin lama makin naik, makin lama makin naik, bertambah. Activity lah. Dia punya time scale kan. Kira lah day by day ke, week by week ke, month to month ke, year by year kan, gitu kan. Makin lama bertambah. Dan kena pilih yang benar besar. Yang mana unit ni time scale tu yang besar. Jadi kena tambah apa yang kena buat ialah tengok aktiviti A tu. Kosong D tu adalah melambangkan kosong D tu kan. Kosong D sini lah. D dah. Yang ni exit X, yang ni exit Y lah. Betul tak? Ni pasti Y, ni pasti X. 0D. Yang ni kira contract duration lah kan. Contract duration period lah sampai sini lah kan. Contract duration period ataupun kita panggil dia TST. Tarikh surat tapak. Yang ni kita panggil dia TMT. Tarikh tapak. Kan? Okay. Jadi, kalau dia bertambah, dekat aktiviti A tu, iaitu 0 tambah 5. Dia macam tu, dia pengiraan dia tu. Ini aku nak cerita kat hang ni, bagaimana dia berfungsi. Bagaimana method critical path ni berfungsi. Tambah. Nampak ni tambah apa dia dah? Ya, jadi IC lah. Tengok. Kalau ala-ala hamil sini kita habis, kita buat sampai petang tak apa. Tak salah. Masjid ada semua ni. Okey, hamba pula aktiviti B. Aktiviti B ni
Dia transfer sini. Dia transfer melalui ni. Kebergantungan, dependency. Link yang digunakan ni, dia dipanggil, link yang dipanggil ni, finish to start. Finish to start. Ikut sini. Finish to start. Nampak dia betul dah? Betul dah? Nampak tak? Nampak untuk laluan forward pass dulu. Backward tu nanti yang faham betul. Kan? Kau memang kena tahu ni dulu. Sebab tu ramai orang kecundang. Ramai pengguna Microsoft kepada ni, dia kecundang. Dia tak tahu bagaimana wujudnya critical path method ni. Sedang masa 2021, aku pernah dilantik oleh sebuah kontraktor FM. Facility Management nampak dah di KL buat projek Sepang Jaya laluan. Pernah alih laluan tu. Link nampak dah kan. GM Prasarana. Aku lupa nama dia. Dia beritahu aku, Kena Azrul, tolong buat program ni jangan bagi critical. Dia kata, minta maaf dah. Dia kata je. Tapi kalau macam tu tuan saya slider. Tuan tak boleh pakai khidmat saya. Tuan boleh buat pakai extend. Sebab Microsoft project ni, dia cater critical function. Dia tak mau langsung critical. Mana boleh? Mana boleh hidup-hidup lain-lain kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan bagi aku apa-apa Kristian dalam hidup ni. Mana boleh? Para Nabi pun ada. Percaya Nabi. Lepas tu dia diam. Aku menyantuni jugalah. Aku cakap je lah. Kalau kat situ aku dah kata, tak mati juga. Dia kata, jangan handle projek apa? Nampak? Basic rules. Kena ada. Basic rules tu kena ada. Kalau tak faham, tak tahu, baik diam. Tapi lama-lama diam, orang akan perasan, ini fungsi apa? Macam monyet kan? Pergi dekat hantian Sungai Perak. Monyet. Tengok. Lari. Harimau. Esok mai. Weh, duduk tang ni juga. Apa? Cakap. Esok hari ketiga mai. Nanti apa dia ni? Weh, Din. Pergi try kat tarik ekor dia. Monyet. Patung. Embu. Mana tu? Tak ada fungsi. Faham tak istilah aku tu? Okay, baik. Cuba hang habiskan ni. Teruskan. Teruskan. Ingat, kalau dependensi dia tu lebih daripada satu, hang kena pilih yang mana yang paling tinggi. Lebih daripada satu tu maksud aku, macam ni lah kan. Activity E. Dia penerima daripada B dengan D. Lebih daripada satu. Jadi hang kena pilih yang paling besar. Ni hang betul. Betul dah. Hang tak ambil ni. Pas ni sifat dia bertambah dan ambil yang margin yang besar. Aku habis dulu. Dia punya sandwich dia ni. Bye-bye. Malam macam tu lah. Malam kita jumpa aku kata saya ni ada masa berbayar dah. Tak apa, kena bayar. Lepas malam. Malam tadi. Lepas tu dia bawa aku abang. Siap-siap. Terang ni bawah. Terang pukul tu. Lepas tu dia bayar apa semua tak apalah kan. Lepas tu dia kata Cik Nasrul boleh tak ni scan. Dia over projek kami lah. Boleh? Lepas saya buat full time. Okey cantik. Nanti saya bincang dengan bos saya dia. Okay, baik. Gambar main lah. Program-program ni power lah.
Hmm. Ha? Nak estimate. Lepas tu apa deduct 10% kan? Retention fund. Payment nanti tak? Jika 66 kan? Senang. Tapi kena make sure program kerja projek ni mesti accurate, mesti calibrate. Dia memang dia tahu. Sampai buat kan. Masa starting ni kan, masa starting ni okey lagi. Oh. Masa starting ni okey lagi. Katakanlah ni physical, ni cost. Aku duduk kan. Betul. Dia starting standard lah kan. Jadi ada typical lah sifat dia. Masa starting cost naik tinggi sikit. Lepas tu dia turun, dia landai. Lepas tu dia lapping tu lagi dia macam ni kan. Lepas tu lah kali sofa. Tapi kalau kita buat tak ikut dia, tak ikut betul-betul accuracy dia, tak ikut sistem dia. Cost ni mungkin dia naik tu. Tapi kadang-kadang tu sagi ya. Dia kerja di landai tuduh sampai tu. Dia tak begini tu. Hak ni memanglah bagus untuk JKR bagi kontraktor lain. Kontraktor mampu Hampa pun tak hampa ni people ni tak ada duit apa semua ni kan. Apa apa duit ni? Ada kalau bila tak accurate, hak ni duduk atas dah. Di bawah apa tu dua dia tu. Bila duduk atas hampa pula akan tegur. Hampa dah tidak appropriate. Macam mana dia dapat accuracy ketepatan? Ada cara lah. Tak apa boleh buat pelan-pelan. Kat sini mesti akan dapat 48 untung-untung ni. 48 D. Nampak? Yang ni anda dapat 47. Kat mana silap dia? Tahu belajar. Ramai ni bukannya nak dapat perfect tau. Ni. Lagi Calculator. Aku cerita hang ni. Ramai ni bukannya hang nak dapat benda tu solid benda betul. Hang kena belajar yang masalah. Hang kena belajar kesilapan. Lepas tu dia Kalau hang kata Cik Rasul saya nak belajar apa ni benda betul ya. Boleh. Duduk rumah ya. Aku buat sendiri. Hang dengar aku cakap ni. Baca ikut. Tapi bila hampir di lapangan di site hang jumpa tak tahu dah. Belum aku mengaji dengan Cik Rasul tak ada apa salah apa. Perfect kan? Dia. Ini yang belajar. Apalah kata salah tambah tak apa tolak kan. Kalau salah okey baik. Sekarang ni anda menyelesaikan laluan old fast. Iaitu laluan menaik. Daripada 0 day bersama dengan 0% ke total contract duration bersama dengan 100%. Sekarang ni cycling dia menurun balik. Iaitu backward pass. Backward pass ni element dia earlier finish. Late start, late finish. Ini elemen lah. Dia akan menurun. Bila kat sini 48, ini pun mesti 48 lah. Backward pass ni mesti 48. Dia menurun line yang sama. Dia tak boleh pilih line lain. Kalau dia pilih line lain, menunjukkan program tu dah terputus, dah tak accurate. Bila dia dah tak ikut, schedule sakit tendang. Schedule tak akan menurun. Tidak akan. Schedule bukan actual tau. Schedule cerita orang ni. Kita buat menggunakan program ni adalah untuk tahu perancangan. Actual ni, bila perancangan tu dah lulus, JKR kata, dah lulus, kami buat keluar lah, masuk kelulusan. Schedule ni, pak buat. Lepas tu, tengoklah schedule tu. Ahead on schedule ke? Ni schedule lah, ni actual. Ahead on schedule ke? On track ke? Behind schedule ke? Kan? Faham kan? Okay, baik. Jadi, yang kena transfer 48 ni. Okay. Sifat backward pass. Yang ni forward pass. Yang ni backward pass.
No? Ni. Backward pass ni, dia menolak. Dia tolak. Dan hang kena pilih yang paling kecil. Kalau laluan dia lebih daripada satu. Semua ni program ni dah synchronize di dalam Microsoft Project. Tapi aku kena bagi tahu hang. Hang nak ambil SMP aku. Nanti nak belajar SMP ni kan. Ada tak dia tulis hang ajak bawa kereta? Ada. Buka bonet tengok hanya ni radiator. Hang nampak lah kan. Dia bukan semua betul enjin. Dan tu dah lame. Apa main? Dan ni kita nak bawa. Kita bukannya tahap pemain. Tapi kita kena tahu tu. Ini radiator, ini bateri. Ini clutch oil, ini engine oil. Kita bagi tahu juga. Ini kita kena kepaskan. Sebab benda-benda ni, hampa kena tahu. Bukannya hampa nak kena present benda ni tau. Hampa kena tahu ciri-ciri dia. Contoh ni. Polis. Dia nak tahu. Ciri-ciri jenayah. Walaupun muka gila-gila jenayah, tapi belum lagi sebagai jenayah. Dia kena siasat. Dia tak siasat. Dia ada SOP dia. Kan? Siasat macam ni. Okey, katalah jenayah tu jenayah berat. Dia reman dulu apa semua. Dia ada step-step dia. Dia ada flow dia. Sama lah macam mana. Sama kita dah buat ni. Okey, baik. 8 plus 9. Dapat 39, betul tak? Okey, 39 ni. Dia ada 3 laluan yang kena pas balik. Hang kena reverse balik ni. Kan, hang kena forward. Bukan forward. Dia panggil apa? Backward lah. Backward. Hang kena backward balik. 39. Jadi 39 tu, hang hantar. Nampak? 30 tu, hang yang bubuh kan? Ha? 39. Ni tolak ni no. Sama. Tak apa buat, hang buat satu-satu. Setiap aktiviti tu hang buat satu-satu. Yang maksudnya tu, kita makan, walaupun makanan tu buffet, kita ambil dulu bahagian depan kita ni dulu. Betul tak? Takut jadi macam mana tau? Yang gendong di ciciran apa? Betul orang tua dah sama dah. Tak lah aku pun yang gendong di ciciran yang apa berlari. Kita buat pelan-pelan. Buat. Hang mesti dapat kosong balik. Ni. 48. Ada identify dah 48. Tak apa 48. Apa yang aku buatkan ni cerita ni? Ini adalah tugas hampa sebagai klien untuk tetapkan TOR. Bukan nasi ayam TOR tu dah. Term of reference yang kita buat dulu kan. Term of reference ni lah kena mic dulu dia tambah. Cerita dia. Bila hampa dah dapat TOR ni, okey berapa? Okey bajet kita dalam 48 minggu. Okey 48 minggu ni lah adalah border kita. Kalau kata tendering masuk lebih daripada 48, kurang daripada 48. Hampa masuk dah komiti, bincang, Janganlah hampa minta QS, duk gerpak-gerpak tu. QS 48. Apa justify kan? Atau apa buat justify? Excel tak mahu. Excel dia tak masuk kritikal. Excel dia tak guna. Benda diagram. Dia mencongok dia. Mencongok kan. Okey, boleh. Sudah tak hang? Melainkan kalau dia guna Excel berdasarkan harga yang dia dapat tu. Okey, harga dia dapat tu cantik dah. Harga tu plus minus current estimation price. Harga semasa. Harga anggaran semasa pasaran Malaysia. Kira tak apa. Kan? Cuma dia plus minus. Tapi dia akan jadi ni linear line. Kalau buat pakai Excel. Bila ni linear line, katalah projek tu 6 bulan. 6 bulan. Confirm. 3 bulan ni 50%. Mana pergi weightage? Ada weightage. Ya. Tapi weightage yang dapat tu, weightage cost saja. Kita nak dia jadi unit pengukuran. Dalam Microsoft Project dia ada skala. Unit pengukuran bagi time versus cost. Bukan cost saja. Kalau ni, dia ambil cost saja. Dia Excel. Kita nak dia berkening bau. Part versus cost.
Time versus cost tu, man to man, dia tak boleh macam ni. Kalau macam ni, bermaksud you dah pakai cost saja. Dia akan jadi macam ni tau. Dia ada cari dia jurang macam tu, cari jurang macam tu. Sebab apa aku tanya tu? Sebab apa? Ni, maksud aku tu, susunan gancak tu, kancat yang kita ada nampak dekat apa ni, tu kan, tasnim apa semua tu kan. Ini fizikal. Dia tak boleh sama. Mungkin dia naik macam tu. Mungkin dia main tu. Itu. Ini kos. Kalau kata dia sama, hang tipu. Sebab apa? Dalam construction, dia ada in situ kas. Apa ni, precast. Apa ni, yalah IBS apa semua kan, IBS apa semua ni. Mana boleh sama? IBS. Ciri-ciri dia apa? Masa singkat. Tapi RM udah tinggi. Di situ masa panjang tapi kos murah. Kat sini kita nak hitung dia. Dia ada unit, dia ada skala unit pengukuran. Kita teruskan. Allah Akbar, siapa tu? Nampak. Banyak jugalah aku dah buat tadi, banyak. Lepas nak buat apa jumpa, mai kata, mai. Kan? Yalah aku pun duduk tahun ni kan, duduk ambil anak dekat ni kan. Duduk kat sini dekat lah, tapi aku duduk taman depan tu. Tak jauh lah dengan Lok 88, tak jauh. Kan? Hampa katalah hampa, kalau katalah hampa kan, nak buat benda ni untuk dapatkan tour kan, nak dapatkan dia punya, boleh juga. Nak dapatkan tentu dia punya arah shilling dia. Kan? Kan tak? Nak dapatkan dia punya bajet kan, arah shilling, arah lantai apa kan. Boleh. Tapi teruk. Teruk dia kata, panjang lah. Dulu aku percaya, mungkin panjang. Dulu lah, tahun sebelum wujud Microsoft Project kan, 85. Microsoft Project 85.